Assalamualaikum, nama saya Akhil Mikael daripada Kolej Edukasi Negeri Sembilan, Domen 2. Kali ini saya beritahu tentang MyB. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya adalah Nik Haizadil bin Muhammad Yusof. Saya daripada Worldwide Academy Edelphi tau. Memang padu depan U. Okay, so depan saya hari ini ialah kereta MyB, King MyB, nombor 1 di Malaysia. So saya nak cerita sikit pasal model kereta MyB ni. Dia model kereta MyB adalah Pro 2 MyB 1.5 SE. Dan dia di tahun pengeluaran dia adalah 2011 sampai 2014. Dan warna kereta yang depan hari ni lah mystical purple. Dia bukan warna hitam tau, tapi mystical purple. Purple gelap-gelap, dark. Macam tu lah. Dan sejarah model ni, dia dilancarkan pada Mei 2005 berasas model Daihatsu daripada Jepun. Daihatsu punya enjin. Dan dia dikenal sebagai Chiron dan atau Toyota Passo. Dan seterusnya, nama pengeluaran dia ialah Pro 2. Dikeluarkan oleh Pro 2 perusahaan automobil kedua, iaitu MyB telah menjadi kereta paling laris. Laris tu ialah nombor popular lah di Malaysia selama 14 sejak 2006 tau. Saya lagi 2006. Dan jadi model enjin yang dipakai ialah 1.5 liter. Kurang sikit lah daripada kereta lain. Ni okey lagi lah kereta 1.5 liter ni. Dan 2 NRVE. Okay, lepas tu kereta ni juga digunakan dual BBTI. Dan jenis transmission dan model yang dipakai oleh kereta ini ialah DCVT Power Mode Continuity Variable Transmission Automatic. Lepas tu kapasiti enjin CC ialah 1496 cc 1.5 liter. Dan jenis pacuan FWD ialah front wheel drive. Maksudnya kereta ni cuma depan je yang bergerak, belakang ikut je. Saya Ahmad Amjad. Saya belajar di Malaysia University Domen 2. Terusnya saya nak ceritakan tentang spesifikasi atas dan ciri-ciri utama kereta MyB ni. Enjin MyB ni berkisar 1.5 liter. Maksud enjin ni ialah 100 kuda pada 6,000 rpm ataupun boleh dipilih sebagai 76 kW. Stok kereta ini adalah 1 kg rontok pada 4,200 rpm. Penggunaan bahan aktif kereta ini juga kalau penggunaan bahan aktif pula, kereta ini boleh pergi jauh 21.1 km yang menggunakan banyak 10 liter petrol. Sistem keselamatan MyB ini juga ada banyak, iaitu 6 beg udara, ASK 3.0, ACC, DSM, RCTA, LBW dan LBT. Nama saya Nanda. Saya belajar di Kolej kendaraan asas jarak kilometer per bulan. Minat dan penatap enjin setiap 10,000 km setiap 6 bulan kena tukar. Enjin yang kita ditawar periksa setiap 20,000 km. Penatap udara setiap 20,000 km. Penatap kain kaki setiap 80,000 km. Dalam pencucian setiap 100,000 km. Exhaust periksa setiap 20,000 km. Itu saja daripada kami. Kisah pasal hari ini ialah MyB, King MyB. Dan jangan lupa subscribe, like dan share kepada kawan-kawan yang mana